Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Kisi? Terima kasih, saya sihat. Nama saya Ramlah. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang menakutkan. Dan perkara ini berlaku apabila saya sedang menjemput anak saya. Anak saya ini sebenarnya telah pun pergi ke rumah temannya untuk membuat kerja sekolah, projek sekolahnya. Dan rumah teman anak saya terletak di salah sebuah kawasan di Woodlands. Saya memandu. Jadi suami malas nak jemput anak, saya keluar menjemput anak. Anak pun minta tolonglah sebab dia kepenatan. Jadi saya pun keluar, pergi mengambil kenderaan di tempat meletak kereta ataupun tempat letak kereta di kawasan rumah saya, iaitu di Bedok. Dari Bedok menuju ke arah Woodlands. Dalam perjalanan anak telefon dan nak tanya saya di mana. Saya kata saya dalam perjalanan dan akan sampai. Jadi anak kata bila dah sampai telefon. Jadi kata Kak Ramlah kita, Casey, bila dah sampai di Woodlands, saya pun tunggulah tempat loading unloading bay anak saya ni. Saya pun telefon, saya kata, mama kat bawah turun sekarang. Dan anak saya kata, ma sekejap, 10 minit ma, nak dekat habis ni. Okey tak apa, take your time, tapi jangan lambat sangat, saya kata pada anak saya. Kemudian saya keluar dari kenderaan. Saya keluar dari kenderaan melihat keadaan sekeliling estate perumahan di Woodlands. Casey, sunyi Casey malam tu. Dah pukul 11 malam. Tak ramai orang yang kelihatan di kolong blok pun. Selalunya kalau di blok rumah saya di Bedok ni memang Casey 11 malam pun ada orang lalu lalang. Tapi dekat Woodlands blok ... ini memang tidak ada orang pun yang saya lihat. Banyak rumah pun dah gelap Casey, semua dah tidur. Maklumlah dah pukul 11 malam. Sedang saya berdiri di luar kenderaan, saya sedang tengok Facebook saya melalui iPhone saya. Tiba-tiba saya ternampak ada seorang budak perempuan lari laju Casey. Bila dia lari, saya dengar dia pekik, Bismillah, Bismillah. Budak Melayu ni, kenapa budak ni pekik macam tu sekali? Jadi saya pun tengok, dari siapa budak ni lari? Saya rasa tak sedap hati, meremang bulu rumah saya. Saya pun masuk balik dalam kenderaan. Masuk dalam kereta, saya tutup pintu Casey, kunci semua pintu. Takut Casey dibuatnya, kata Ramlah. Sedang duduk main Facebook Casey, saya boleh terpandang rear view mirror, tertengok belakang. Alangkah terperanjatnya tempat duduk belakang ada perempuan sedang duduk Casey. Bila saya nampak, saya terperanjat terus, saya teristighfar berkali-kali. Kemudian saya keluar dari kenderaan, tercungap-cungap nafas. Anak pun kebetulan dengan kawannya keluar dari blok. Anak tanya, Mama, kenapa Mama? You okay? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Dan Casey, sepanjang balik tu anak berbual dengan saya, cakap tentang projek sekolah. Dia cerita, saya pun tak ambil kisah, macam dah tak boleh dengar apa yang anak saya bercakap. Sampaikan anak saya tanya lagi, Ma, you okay tak? Bila saya pandu, anak saya tanya, Mah, kenapa Mama naikkan cermin ni atas? Rear view mirror saya dongakkan ke atas sebab saya takut Casey. Sepanjang perjalanan saya tak pandu laju sebab takut kemalangan. Kerana bila hati memandu tak tenteram, macam-macam boleh berlaku. Saya pandu perlahan sangat. Lorong paling kiri, PIE Casey. Saya bergerak pada kelajuan berapa Casey? 60 km sejam. Itu pun saya rasa nak perlahankan lagi. Sepanjang perjalanan anak berbual, saya tak layan. Kemudian anak saya penat tidur. Fikirkan bila anak saya ni dah ada dalam kenderaan, dah okey lah. Sedang pandu, saya turunkan balik cermin tu perlahan-lahan. Benda tu ikut saya Casey dengan anak saya balik. Dan kata Ramlah, saya teringat akan kata Casey dan juga beberapa pakar di udara. Kalau terasa macam sesuatu ikut kita pulang, jangan terus pulang ke rumah. Jadi saya singgah sebentar di kedai kopi 24 jam di kawasan Bedok.
Anak saya kejutkan. Kita makan, kita minum. Setelah lebih kurang setengah jam, saya pun naik kenderaan, bacalah. Dan kemudian bila pulang, syukur Alhamdulillah kata Ramlah, benda tu tidak ikut lagi Kisi. Terima kasih. Dan juga selamat tengah malam Kisi.